Salam geng, racun kali ni kita akan cuba belasah The Magic Astra 2, sebuah gaming tablet yang sangat powerful tau. Dia dikuasakan Snapdragon 8 Gen 5. Lepas tu ada juga chip gaming Redcore R4, sistem aqua-core liquid cooling kan, dan banyak features gaming yang memudahkan para gamer. Tapi speed on paper dengan real life usage ni kan, kadang-kadang dia tak sama tau. That's why kita akan uji dalam video gaming test kali ni. Kita akan tengok macam mana segi prestasi dia, lepas tu bateri dia, performance, FPS dan yang penting suhu dia macam mana. Adakah berkesan aqua-core liquid cooling ni? Kita akan nantikan sekejap lagi. So, kalau korang dah bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. Game yang pertama dalam senarai, saya akan mulakan dengan PUBG dulu. So, kalau korang dah ready, jom tengok setting kewajipan. First kali untuk bateri dah penuh 100%. Gaming test pakai wifi. Brightness saya setkan paling tinggi. Auto brightness pun kita offkan. Untuk reset app ni kita dah buang lah sebab kita masuk dekat dalam mode game space. So memang dia dah auto clear dah. So macam mana pula dari segi dia punya grafik. Sebab model ni pakai 8 Elite Gen 5 tau. Lepas tu ada gaming chip khas diorang panggil Redcore R4. Masuk dekat grafik semestinya korang mendapatkan higher setting yang dia ada. Ultra HDR pun tak ada masalah. Tapi dapat extreme je. So untuk dapatkan FPS yang lebih tinggi, kita kena pakai smooth tau. Ultra extreme. So kita setkan yang ni. Kita apply. Semuanya dah ready. Kita akan start game sekarang. Kita dah pun masuk dekat dalam Spawn Island. Dia masuk masa sangat laju 55 second something. Sebelum tu saya akan onkan timer dulu. Untuk features gaming dia kan, dah nama pun tablet gaming, memang melimpah-limpah tau. First kali korang swipe, so dekat dalam ni dia akan ada satu lagi panel khas lah untuk features dia. Dekat bahagian sisi ni korang nampak liquid cooling kita dah aktifkan. Yang mana tablet ni for the first time lah saya jumpa tablet yang ada liquid cooling macam PC tu tau. Dia samalah macam Red Magic dia tu, phone dia orang. Lepas tu dekat sini ada image analysis ni. Dia macam circle to search. Apa yang korang nak cari dalam game tu, dia auto detect dan dia akan bagi tahu. Benda ni bagus sebenarnya. Kita tak perlu nak buka YouTube nak check walkthrough apa semua. Lepas tu ada AI assist, wifi. Untuk refresh rate saya dah setkan 185Hz. Info ni saya dah naikkan. So korang pun tengok kat situ bacaan dia. Kita play balik. Nampak tak ada bacaan ni kat situ kan. Kita dapat 100 FPS. Ada bypass charging. Lepas tu kat sini pula kita ada macam-macam. Tactical coach ni kalau saya aktifkan, nanti tengah game ni dia akan bagi tahu tau. Dia akan analysis, dia akan bagi advice. Voice control ni kalau saya aktifkan, saya dah setkan kepada reload. Bila saya sebut reload, dia akan auto. Nanti saya tunjuk kat korang. Lepas tu super rapid quality ni dia akan naikkan lagi lah. Yang tu nanti kita akan main kat ujung wave. Saya akan tunjuk kat korang. Selebihnya ada murah apa semua. Banyak gila fungsi dia tau. Sebelum tu kita tengok dulu nak landing dekat mana. Oh kita seorang solo. Tak apa, kita akan landing dekat sini. Lepas tu apa lagi ada dalam ni. Macam biasalah Diablo mode. Kita pakai mode Rise sekarang. Key mapping scout mode ni. Dengan Han ni dia macam, kau tahu ni, kita boleh detect tau enemy dekat mana. So kita landing dulu kan. Kita try pergi dekat tempat yang banyak player lah, which is Ninja Academy. Actually saya agak suka sebenarnya tau tema Naruto, sebab ini memang childhood punya anime. So tak apa, kita akan turun. Sementara kita nak drop dekat bawah ni, untuk spec dia macam korang tahulah, screen dia besar. Tapi dia tak besar sangat. Still sedap nak pegang sebelah tangan, 6 inci. 185Hz, OLED 1800 ni ke 1600 ni, macam tu lah untuk peak brightness. Dan untuk dia punya instant touch sampling rate tu boleh pergi sampai 2000Hz, which is memang sangat-sangat respon lah. Sekarang kita akan landing dekat atas bangunan ni. So far macam tak ada enemy lain pun. Ok, so kalau nampak dekat situ kita dapat 120 FPS. Dah ada player landing. Kita kena turun dulu cari weapon. Mana weapon? Tak ada weapon. Kita tumpuk dah dia. Kena pun. Dia nak curi weapon kita guys. Memang tak ci. So far untuk bacaan FPS dia macam nampak lah. Untuk setakat game PUBG ni kacang je lah dekat tablet ni kan. Kita akan naikkan dulu. Speaker dia stereo tau. Kanan dan juga kiri. Dan bunyi dia memang sedap. Dan kalau korang nak aktifkan lagi sound equalizer ni, boleh je aktifkan. Ada scout mode. Lepas tu crosshair ni, korang nampak ada bintik dekat situ. Gravity X, data panel, AI trigger, macam-macam. Banyak gila fungsi dia. Dan kalau korang masuk dekat sini, ada lagi fungsi korang boleh adjust tau. Performance, GPU dia macam-macam lah. Memang gila lah kan. Ok, dari segi gyro dia macam korang nampak lah kan.
sangat-sangat accurate, kanan kiri atas bawah tanpa sebarang isu. Lepas tu tablet ni ada bateri yang besar sebenarnya, 8300 mAh dengan fast charging yang laju 75W kan. Dan paling best yang saya rasa agak macam bersyukur ada dekat tablet, dia ada dual port tau. Satu dekat sini dan satu lagi dekat bahagian sini. Dia juga boleh jadi satu port tu sebagai display port lah untuk korang cocok dekat monitor ke apa ke kan. Total kita dapat main lebih kurang dalam 12 minit. So untuk bateri sekarang ni kan tinggal 99% lah, baru drop 1% saja. Dan untuk bacaan suhu dia kita akan cuba test kan panas ke tak panas. So dekat sini kalau kita tengok kan, kita dapat sekitar 32, 32, 32, 32, 33, 33 macam tu je. Kalau dekat belakang tu kita akan cuba check, sebab biasanya kan dia akan panas dekat bahagian sini tau, dekat chip ni. So kalau tengok dekat sini, kat bawah ni memang tak panas. So kalau dekat atas ni kita dapat sekitar 31, 32, 32, 32. Hampir 33 degree tau. So memang tak panas sangat pun, just nice saja. Prestasi dia saya rasa tak perlu nak sembang panjang. Kalau nampak sendirilah memang smooth, 120fps memang layan tanpa sebarang isu, hiccup ke lagging ke start tak ada. Game seterusnya kita akan main Arena Breakout. Kita dah pun ada dekat dalam game. Yang mana kan game ni macam korang nampak lah, boleh dapat 165fps. Masuk dekat setting, pergi dekat bahagian graphics ni, saya dah pun set up. Max boleh dapat 165fps. Resolution saya cuba naikkan 1080p. Apa lagi yang tinggi kita akan naikkan. So kita akan apply dulu. Rendering mode, okay tak apalah, ni kita apply je. So sekarang ni bateri kita ada berapa? Bateri sekarang 98% dan kita akan aktifkan mode rise macam biasa. Okay. Oh silap. Okay, so kita akan cuba main sikit lah dalam beberapa minit. Game ni dia lebih santai. Ni macam real sikit lah kan. Dia macam kau nampak lah. Untuk dia punya texture semua cun. Okay, kita dah berjaya kill 2 musuh. Kita cuba tengok barang apa ada dekat sini. Barang biasa je. So far bila korang aktifkan 166fps ni, korang tahu ni, dia punya kelajuan dia punya smooth dia memang gila kot. Layan. Okay, kita nampak ada satu lagi musuh tengah berdiri dekat situ. Kita akan cuba ambush dia. Total kita dapat main lebih kurang dalam 13 minit. Untuk bateri sekarang ni tinggal 94% dan untuk bacaan suhu dia pun rasanya tak panas mana juga. Kalau dekat bahagian hadapan ni kan kita dapat sekitar dalam 35, 36, 36, 36, 37. So kita cuba tengok dekat bahagian belakang sebab dia panas dekat bahagian sini kan. So kalau dekat sini kita dapat sekitar 33, 34, 35, 37, 379, 379, hampir 38 degree. So hampir 38 degree, masih dalam kategori sedap lagi tanpa sebarang masalah. So memang tak panas ke? Dari tadi tak panas kita main ni kan. So kita check lagi. Kat sini, oh okay. Okay, so kita dapat sekitar 41 41.9, hampir 42. So dia panas dekat bahagian sini. Dekat sini rupanya. Kalau dekat sini kita dah check balik, dekat atas ni tak panas mana pun. So next time kita akan check kat sini lah sebab dia akan panas lebih dekat bahagian bawah ni. Prestasi ni macam korang nampak 165fps ni tanpa sebarang masalah. Smooth gila main, tak ada stuck, tak ada lag, tak ada sebarang isu, button semua sedap, responsif.
Seterusnya kita akan main game yang saya rasa memang nice lah sebab kita dapat achieve 185 FPS lah setting refresh yang paling tinggi dekat tablet ni. So game ni macam korang tahulah, dia tak silap saya asalnya game PC juga. So kita dapat ada dekat dalam game. Bateri kita sekarang ni 91%. Kalau 165Hz, suhu kita sekitar 41. Kita tengoklah 185Hz ni macam mana pula kan. Untuk bateri tadi kita dah set. Sekarang ni kita masuk setting. Lepas tu kita pergi dekat grafik. Kita dah pakai mode performance, which is yang paling tinggi. Oh, quality paling tinggi Okay, so kita set yang paling tinggi. Refresh rate kita dapat yang paling tinggi 185. So kita back. Untuk setting lain, setting gameplay kita dekat sini 185, rise kita dah on. Yang lain ni kita biar normal. So game ni basically dia shark. Nampak ke so? Kita ada dekat fire dekat sini kan. Kita nak kena buat mission, kita boleh makan orang, kita boleh makan benda lain. Ni shark dia. Dia punya detail tu kalau tengok sini macam mana kita lompat tu. Apa grafik dia agak nice juga tau. Cuma yang saya macam kurang sikit kan, bila kita nak swipe kanan kiri tu dia agak lambat sikit lah. Tak smooth lah. Ke ada setting saya salah ni. Kalau korang main game ni, cuba korang tolong beritahu. Okay, kita nak cari mangsa. Begitulah bila dia makan. Apa tu? Apa macam banyak benda-benda ni? Okay, sekarang kita nampak ada macam treasure hunter. Kita akan pergi. Alright, kita dapat. Okay, sekarang saya terasa macam dah start rasa panas juga dekat belakang dia. Kalau dia punya liquid cooling memang running je. Tapi korang tengok lah kan, kita pakai 185 lagi kan. Lepas tu grafik quality kita set tadi. Tak apa, kita memang nak tengok lah kan sepanas. Tak, sekarang ni kenapa ada rumah kat dalam ni? Apa yang terjadi dekat sini ni? Apa yang terjadi? Uish, ada buaya. Boleh ke lawan? Uish, serius lah? Saya tak lawan buaya ni. Bahaya. Mati kita. Buaya tu lagi besar kot. Aduh, kenapa dia pergi detect benda lain? Kita nak makan buaya tu. Dia datang. Dua ekor pula. Dia tak kenal lagi dia siapa Lari. Sekarang ni lebih kurang dalam hampir 9 minit kita main. Saya dah tak sabar nak cek suhu dia. Sebab bila pegang pun dah start rasa panas. Sebelum tu bateri kita 85%. Dan untuk bacaan suhu, kalau tadi dekat atas ni biasa-biasa je. Tapi sekarang dekat atas pun 47 degree. Dekat bawah? Kat bawah berapa bawah? Bawah 45, 41, 46. Okey, dah baca balik 43, 44, 45, 47, tembus 47 degree. Dekat atas ni kita dapat sekitar 45, 47. So, total suhu kita dapat sekitar 47 degree. Hampir 48 degree ni. Sikit 48 degree. Mana taknya geng? Gila ni, 185 FPS main dekat tablet yang senipis ni. Even cooling system dia pun tak boleh nak kawal, tak boleh nak kontrol tau kepanasan dia. Tapi overall yang bagusnya chip ni, gabungan Red Core R4 dan juga 8 Elite Gen 5, korang tengok sendiri, sikit pun FPS dia tak drop. Seterusnya kita terus main Wardrobe Wave lah. Kita nak dera lagi tablet ni walaupun saya rasa dia dah puas dah kena dera. Sabar kejap, kita hentam lagi. Sebelum tu kita tengok dulu bateri 83%, masuk dekat dalam setting. Korang boleh tengok saya dah setup yang paling tinggi 90 FPS. So sekarang ni untuk 5 minit pertama ni saya akan pakai setting native 90 FPS. Lepas tu kita akan onkan super peak quality ni, dia macam artificially naikkan sampai 120. Yang tu kita nanti macam mana hasil dia. Sekarang ni kita layan dulu. Jalan memang smooth. 90 FPS ni bagi korang kelebihan lah. Memang sedap. Okay, untuk game ni apa lagi yang kita boleh aktifkan? Height sensitive wheel. So dekat sini kan, kalau korang tengok kan, apa nak exit pula. Kalau korang pergi dekat sini, korang tekan ni, so kita boleh pilih ultra height ni. Korang punya respon tu, geseran tu lebih, orang cakap dia akan cepat lah target, dia akan cepat register dan respon dia lebih pantas. Okay, kita akan cuba tengok prestasi dia sikit. Ada lebih kurang 4 enemy dalam satu masa. Kita akan pakai high skill yang paling tinggi. Lepas tu kita akan tukar karakter.
pun tak ada masalah. Alright. So kita akan tekan je segala weapon yang ada ni. Kalau skill yang ada kita akan masukkan aja. So far untuk 4-5 orang ni rasa macam kacang je lah untuk tablet ni kan. Dia tak bagi satu impact yang besar pun. Okay, nampak kelang kabut dia orang nak lawan kita kan. Alright, so kita nampak lagi ada satu kumpulan enemy. Tapi enemy ni biasa-biasa je lah. Kita kena cari enemy yang macam lebih padu sikit lah. So yang ni kita nampak macam ada agak ganas sikit dia ni. Okay, kita akan cuba lawan dia orang ni. Ni naga apa ni? Alah, kali pukul mati. Nampak ganas sangat. Aduh. Okay, sekarang lebih kurang dah 5 minit lah kita main Genshin Impact. Genshin Impact pula, Golden Wave ni. Lama kita tak main Genshin Impact kan. Sebab apa? Game ni macam lagi panas lah daripada Genshin. That's why sekarang saya banyak test game ni. So bateri 80%. Untuk bacaan suhu kita akan cuba tengok suhu kita macam mana. Suhu kita dapat sekitar 37, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40.8, 42.9, 43, 43 tadi, 44 degree. Untuk setting 90 fps 44 degree. Sekarang kita akan naikkan. Kita pakai yang ni. So sepatutnya dia boleh naik lagi tinggi. Okay, nampak tak? 120 fps. Kita akan main lebih kurang 5 minit juga. Tengok macam mana. Lebih panas ataupun kalau pakai artificially boost kan fps dia tu kan, dengan native tu mana beza kita tengok nanti. Saya nampak ada enemy ni macam lebih garang. Okay, kita cuba lawan. Segarang apakah dia ni? Pakai ni apa panggil lah, high skill ke mega skill ke? Oh, yang tu dah mati. Okay, yang tu yang macam robot ni rasanya dia macam power sikit. Enemy dengan enemy tengah berlawan. Nampak ada ramai tu. Jom kita bagi kejutan kat diorang. Ui, ramai. Tengok macam mana boleh tak handle. FPS dia masih stabil walaupun ada banyak enemy dalam satu masa. Saya kira dekat sini lebih kurang ada dalam lebih daripada 5 ni. Ramai ni. Entah apa yang diorang bermusuhan tak pasti. Mungkin adalah kisah silam dia. Tapi tak apa. Kita cubalah nak, orang cakap, nak bagi dia okey kan. Okey, lebih kurang 5 minit lah kita dah pun aktifkan mod ni kan. Super peak quality tadi tu. Superior peak quality. So kita akan cuba tengok lah kan. Kita punya bateri 77%. Adakah lagi panas berbanding tadi ataupun Allahuakbar. Jangan kacau boleh tak? So dekat sini kita akan cuba tengok. Suhu dekat bahagian atas ni kita dapat sekitar 35, 37, 37, 38. Dekat bahagian bawah ni kita dapat sekitar 38, 38, 40, 40. So kalau pakai mod ni, actually dia tak membebankan sangat pun prestasi dia tau. Korang nampak kan 120 fps. Tapi yang ni dia nampak lebih kurang macam software. Dia bukan native. Dan dia akan mengurangkan bebanan dia. That's why tak panas pun. Tak panas. Lebih selesa main. Seterusnya kita dapat masuk dekat dalam game NTE. Nama dia panjang actually. So saya singkatkan jadi NTE je lah, senang saya nak sebut. So dekat sini kan bateri 75%. Dan actually total kita dah pun gaming dekat tablet Red Magic ni lebih kurang dalam 1 jam. Korang tengok kat situ 1 jam 3 minit tau. Walaupun tablet ni dia tak tebal mana kan, dia tak berat sangat. Tapi kalau dah 1 jam korang pegang macam ni, mana tak lenguh tangan babe. So tak apalah. Sekarang ni setting dulu. Setting masuk dekat sini. Korang tengok lah. Actually saya set yang paling tinggi dah pun. FPS untuk game ni hanya boleh dapat 60 sahaja. So kita akan back. Kita akan naikkan 185. Lepas tu dekat sini tak ada mode yang tadi tu, superior peak quality tu, untuk nak boostkan lagi dia punya FPS. Yang apa ni? Entahlah. Okay, tak apa. So kita akan cuba test sikit lah game ni. Panas ke tak panas ke kan. Untuk setting tadi macam biasa. Brightness sudah naik. Speaker naikkan juga. So kita layan dulu. Ui, ada Mini Cooper lah.
Nak naik sikit boleh tak? Nak buat kereta lah santai-santai. So far kalau korang swipe memang smooth je. Oh, dia bagi kita naik. Thank you, arigato. So kita akan jalan. Oh, tapi kualiti dia memang real, memang nampak nice. Sekarang ni FPS kita dah melebihi 60, naik 64. Tadi sepatutnya kita set 60 FPS je tau. Kita tengah running ataupun tengah jalan naik kereta, dia punya FPS tu ada terasa drop tau. Dia tak smooth tau. Dia tak macam game lain yang lagi heavy daripada ni. Tapi kalau korang tengok kan, render-render dia punya bangunan, dia punya objek apa semua tu, okey je. Nampak? Bila kita lalu daripada jauh kan, korang nampak kan? Dia tak cantik, bila lalu pop, dia terus okey. Okey, kalau kita lari rasa dia tak ada rasa macam kita buat kereta yang ada rasa macam FPS drop tu. Kalau berjalan okey je, tanpa sebarang masalah. Ui, ini macam Porsche. Boleh naik tak? Ui, smart gila. Don't worry, I'm fine. And light, and you find eternal peace. Kita ingat kita dah kalahkan dia tau. Rupanya kita cuba keluarkan dia. Kalau tahu tadi, tak payah. So nampak je sekarang ni kan, kita dah pemain game ni total lebih kurang dalam 11 minit. So kita akan cuba check dulu bateri. Bateri kita sekarang ni 70% lagi. So untuk bacaan suhu, kita akan cuba tengok lah kan berapa suhu yang kita dapat dekat sini untuk game ni tau. Game ni kita dapat sekitar atas 35, 37. Kat bawah ni kita dapat 39, 39, 39, 40, 41, 41 degree, 41.4. So untuk game ni tak panas mana sebab kita punya FPS 63 saja, 60 je. Untuk prestasi dia macam korang nampak tadi, overall actually smooth. Cuma kalau macam tengah bawa kereta, dia ada terasa macam FPS stuttering sikit. Tapi kalau tengah lawan enemy ke, tengah jalan ke, overall okey saja. Game yang terakhir dalam senarai ni special sebab kita akan main game AAA. Macam korang nampak, saya dapat masuk ke dalam game Cyberpunk. Tapi saya akan control pakai controller Xbox ni lah. Baru dia lebih smooth kan sebab ni game PC. Sekarang ni macam yang korang nampak, kita dah pun ada dekat dalam game. Untuk bateri kita akan check dulu 68%. Lepas ni kita tengoklah kan berapa suhu boleh dapat, berapa bateri drop. Kita akan test sikit main. So far korang nampak untuk game ni, kita dah onkan dekat sini Rise. Lepas tu yang lain macam biasa. Dan FPS dia sekitar dalam 20 macam tu kalau korang perasan. Korang boleh tengok sendiri, saya boleh katakan agak smooth tau untuk game ni. Dan untuk setting dia, sekejap saya tunjuk kat korang. Untuk setting dia actually saya pakai setting yang low je lah kan. Sebab korang tahulah game PC masuk dekat sini, kalau high setting memang gila nanti panas dia kan. So korang boleh nampak, ni setting kita pakai. Ray tracing saya tak on lah sebab ni kategori lain kan. Kita just nak tengok je lah dia boleh main, dia boleh run ke tidak. So saya akan back balik. Kita akan try layan dalam beberapa minit. So far graphic quality dia walaupun low masih cun lah. FPS dia okey. Setakat ni belum ada macam rasa start ke lagging ke. Kita akan tengok berapa suhu paling tinggi kita dapat. Jatuh pula. So basically korang boleh main banyak game PC tau dekat tablet ni. Korang just download je Game Hub lah untuk tertanya. Game Hub tu dekat Play Store je, download. Lepas tu korang sign in lah account Steam korang. Dan game-game yang korang dah pernah install kat Steam tu nanti semua boleh main. Alright. Before ni kita banyak game, test game GTA 5. Tapi GTA 5 lately ni memang saya tak boleh nak run dekat Android. So saya tukar kepada game Cyberpunk ni. Overall, kenapa FPS dia tak keluar? Sebab kita ada kat sini. Ni tak pakai tak apa. Kita akan tutup dulu. Kita akan kacau pemandangan. Buat masa ni still okey lagi. Memang dia tak smooth mana lah sebab FPS dia korang nampak lah 17 saja. Lepas tu kalau tengok dekat situ kan, GPU 71%, CPU 70-80% memang tinggi lah game ni. That's why nanti korang akan nampak kalau dia punya bacaan suhu memang panas melampau dan kita tak boleh nak main lama ni. Okay. So far bawa kereta okey, tak ada masalah. Kita akan cuba brake. Brake sikit. Okey lagi, tak ada masalah.
masih perform dengan jayanya. Okay, kita akan turun lah. Kita akan berlasar sikit orang. Berlari okey. Lompat okey, smooth. Animation dia cantik. Oi, ini bahaya ni. Kalau salah orang kita pukul, kita mati lagi. Sebab dia orang semua ada pistol ni. Oh, nampak? Lari. Dah cacah tu. Oh, nampak? Dah cakap. Sini semua tempat gangster. Tapi dia ingat kita tak ada weapon ke? Ha? Dia ingat kita tak ada weapon, gang. Sabar jap. Mana dia? Mana dia? Itu siapa tu? Polis ke? Polis kot. Nampak macam robot-robot tu. Betul kan? Macam robot-robot lari je lah. Next, korang rasa kita nak test game apa lagi untuk AAA? Kita dah try GTA 5, kita dah try Cyberpunk. Game apa lagi yang korang rasa padu? Adakah Wukong Black Myth tu better kita test? Korang boleh komen, nanti saya akan cuba try. Kalau boleh masuk dekat Game Hub untuk Android ni, kita akan try nanti. Tapi tak boleh main lama lah. Saya suggest kalau korang nak main Game Hub, game AAA ni, korang kena pakai cooler ataupun sambung je dengan charging. Sebab dia boleh bypass charge, so suhu dia lebih rendah. Sekarang ni lebih kurang 5 minit lah. Kita akan cuba tengok dulu suhu dia. Panas tak panas? Okay, so korang boleh tengok dekat sini suhu kita dapat berapa. Sekejap. Dari atas ni 40, 41, 40, 41 je. Dari bawah kita dapat sekitar dalam oh, tak panas lah. Serius lah. Mana? Oh, so far just nice. Tak panas mana lagi. Tak apa, kita teruskan lagi beberapa minit. Oh, pinjam kereta. Allah Akbar, kena langgar pula. Orang ni tak belajar sirik ke? Total kita dah pemain lebih kurang dalam 10 minit. Sekarang ni untuk bateri kita tinggal 60% tau. So kita akan cuba tengok bacaan suhu dia berapa paling tinggi kita dapat. Kita pakai alat kita macam biasa. Dekat sini kita dapat sekitar 41, 43, 45. Dekat bahagian bawah kita dapat sekitar 42, 43, 44, 46, 46. So panas dekat sini sekitar 46 degree, hampir 47 degree. So panas sekitar 47 degree, sama macam kita main game yang tadi juga. So dia tak adalah panas gila. Biasanya boleh secah sampai 50 degree kalau main GTA 5 kan. Tapi yang menarik ni macam korang nampak, walaupun panas, prestasi dia masih super. Finally, kita dah pun dapat hasil dia. Korang boleh tengok sendirilah selama 1 jam 25 minit gaming dengan beberapa game berat ni kan, bateri masih berbaki sekitar 60%. Which is bagi saya memang satu benda yang agak mengagumkan lah, agak awesome lah untuk sebuah gaming tablet dengan performance yang macam ni tau. Dari segi suhu dia pula macam korang nampak sendiri, game yang kita mainkan yang paling tinggi suhu kita dapat sekitar 48 degree. Lepas tu kalau FPS tinggi, grafik tinggi, lagi tinggi lah dia main sekitar 47-48 degree macam tu. Walaupun nombor tu nampak agak tinggi, apa yang paling saya kagum tu performance dia langsung tak terjejas tau. FPS masih stabil, tak ada throttle yang ketara dan pengalaman gaming dari awal sampai habis tu memang sangat konsisten. Yang ni kita nampak kan, sistem aqua cooling tu memang sangat-sangat efektif lah untuk kawal dia punya bacaan suhu, dia punya prestasi tau. Selain dia punya hardware yang padu tu, features gaming ni pun melimpah-limpah. So, apa komen korang? Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum dan stay racun.